Inni bima ta'maluna alim. Takutlah kepada Allah apabila kita tidak bersyukur. Apabila kita tidak bersyukur di atas nikmat yang diberi. Kerana semuanya diketahui dan dicatat oleh Allah. Bila kita makan, kita pilih tak makanan yang sedap? Pilih tak? Tapi bila nak beribadat, kita pilih tak? Ataupun usaha tak supaya ibadat kita lazat? Seperti lazatnya makan. Ada? Tak ada kan? Kita kadang-kadang pakai buat je. Khusyuk ke tak khusyuk ke kita buat je. Tapi kalau makan, pasti dia pilih yang sedap. Walaupun berbayar. Solat tahajud kena bayar ke? Tak kena bayar. Dan di mana ada jual solat tahajud? Dalam rumah. Tak perlu keluar pun. Sebab tapi kita tidak ada kelazatan, jadi berat.